pagi ni kita akan ke Kuantan untuk menyumbangkan sebuah motor kepada Kak Masita yang telah kehilangan motornya semalam. Terima kasihlah kepada kawan-kawan daripada fanpage Rafi Superbike, Zakat Beli dan di seluruh Malaysia yang menyumbang donation dan juga sumbangan kepada kakak tersebut. Okay. Hujan tadi, so sebagai biker kita pun tak kisah hujan, biker sekental. Okey, kami baru saja sampai di Petronas Muazzam Shah. Cuaca tadi pada mulanya hujan. Dan selepas tu cuaca agak cerah dan bagus, jadi dapat buka throttle sikit lah. So, sekarang ni jam 2 petang di Muazzam dan selepas ni kita akan terus ke Tambang, iaitu lebih kurang ada 80 km daripada sini. Terima kasih kerana menunggu. Hujan all the way tadi sampai ke Muazzam Shah. After Muazzam Shah dah clear balik. Kita dapat sikit lah kan. Dah lama tunggu tadi. Okay, alright. So kami nak pergi terus ke tak payah buka lah. I think we just jalan. Kami nak terus ke kedai motor yang terdekat di Kuantan. Sebab dia tinggal dekat Basharah. One way lah kan. Okay, so dapatkan harga yang agak baik lah kedai tu. Okey, alhamdulillah saya dah sampai ke Kuantan dan telah membeli motor ES5 model tahun 2007 ni untuk kakak. Nampaknya motor ni masih baru lagi, mileage cuma 29,000 km. Lepas ni kita akan hantar ke rumah kakak. Jom kita pergi.
kami telah mendengar akak punya permasalahan tentang motor yang dah hilang semalam. Itu motor Serenity yang telah dicuri. Oleh demikian, saya sumbangkan sebuah motor AS5 buat khas keluarga. So ini motor daripada saya, dan juga ada sedikit sumbangan cash, iaitu daripada fanpage Rafi Superbike dan juga fanpage Kak Kili lah. Yang itu saya akan serahkan akak sekejap lagi dalam bentuk cek lah. Itu jumlah lebih kurang RM2,050 setakat ni. Okey ya. Okey, terima kasih banyaklah. Semoga akak gembira dengan motor ni. Ini ada helmet. Tapi yang paling penting sekali untuk akak ialah lock motor. Jadi lock motor ni paling penting sekali. Jadi pastikan lepas ni InsyaAllah lockkan motor ya. Dan jangan tinggal kunci lagi dalam motor. Okey. Okey. Cuba akak start motor ni. Pada setelah kami hidup ni, alhamdulillah setelah hidup bang. Okay, Assalamualaikum. Saya Madana Binti Abbas daripada Sungai Karang Darat, Bantai. Mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Rafi Superbike dan Kak Keli kerana sudi membantu saya dalam keadaan macam ni, dugaan dalam bulan puasa ni. Kata saya tak tahu nak cakap macam mana, rasa terharu, rasa tak tahu macam mana, rasa semoga Allah balas jasa baik semua yang sudi membantu saya. InsyaAllah. Amin. Terima kasih.